Apabila Datuk Seri Hamzah dipecat, kita ketua-ketua bahagian yang awal dan sekarang, kita percaya bahawa kita perlu kepimpinan yang baru, branding baru. Ini kerana Perikatan Nasional adalah branding yang diterima rakyat dan saya percaya Datuk Seri Hamzah mempunyai kemampuan untuk menyatukan dan memperkasakan Perikatan Nasional ke arah PRU 16. Dan sekarang pun kita tahu Datuk Seri Hamzah masih lagi ketua pembangkang. Kita tahu bahawa PAS bersama kita dan kita bersama PAS. Seperti mana Datuk Seri Hamzah kata, kita reset. Bukan reset parti, tapi kita kena reset keseluruhan apa yang sedang berlaku dalam negara. Dan kita ingin mengambil kesempatan ini untuk menyusun balik supaya kita memenangi pilihan raya PRU 16 dan kita membetulkan apa yang kelemahan yang ada di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami percaya dengan gandingan yang ada, barisan komponen parti PN, kita boleh memenangi pilihan raya PRU 16. Jadi rumah baru ini bukan untuk diri kami, tapi kami akan berjuang untuk kepentingan agama, bangsa dan tanah air. Itulah wadah yang akan dibawa dan untuk rakyat.